Jutawan pegawai tinggi polis tersedar kerana telah melakukan kesalahan berat. Dia insaf setelah dia mendapat sakit perut yang tersangat bisa sehingga dia tak boleh tidur malam dan doktor pun tak tahu apa penyakitnya. Dia berjumpa ustaz untuk berubat secara Islam. Dia juga diekori oleh orang-orang sindiket untuk dibunuh. Sila tekan tombol like, komen dan subscribe untuk menggalakkan saya bekerja lebih keras dalam berkarya. Saya mendoakan semua yang menonton dan melanggan channel saya semoga dikurniakan dengan keberkatan dan rezeki yang luas oleh Allah Ta'ala. Emran, seorang pegawai polis berpangkat tinggi di ibu kota, sudah 50 tahun usianya. Di mata orang ramai, dia adalah seorang lelaki yang tegas, disiplin dan penuh integriti. Namun di belakang gelaran itu, tersorok kisah hitam yang hanya diketahui oleh segelintir orang sahaja. Sudah bertahun-tahun Emran menjadi payung kepada sindiket pelacuran terbesar di ibu kota. Setiap bulan, tanpa gagal, dia menerima 20,000 RM secara tunai dari ketua sindiket tersebut, seorang lelaki bernama Titan yang dikenalinya sejak zaman perkhidmatan awalnya sebagai pegawai rendah pangkat. Mula-mula, Emran enggan menerima wang haram itu, tetapi desakan hidup dan nafsu kebendaan akhirnya membelenggu hatinya. Pada mulanya sekadar membisu, lama-kelamaan dia menjadi samseng rasmi mereka. Jika ada operasi atau risikan daripada pihak polis lain, Emran akan mengatur jalan untuk sindiket itu selamat. Kehidupannya kelihatan sempurna. Rumah besar di kawasan elit, kereta mewah, isteri setia yang tidak banyak soal, serta anak-anak yang berjaya dalam pelajaran. Tetapi semakin hari, wajah Emran semakin muram. Walaupun dilayan dengan hormat oleh bawahan dan rakan-rakan sejawat, hatinya tidak tenang. Ada sesuatu yang meresap ke dalam jiwa. Rasa bersalah. Atau mungkin bayangan dosa yang semakin tebal. Satu malam yang gelap, ketika langit dipagari awan tebal, Emran tiba-tiba menjerit kesakitan di dalam bilik tidur. Marina, isterinya, terkejut dan segera bangun melihat suaminya berguling-guling di atas katil sambil memegang perutnya. Aduhai, sakitnya. Sakit sangat. Emran menjerit sambil berkeringat dingin. Marina cuba menenangkan suaminya, tetapi tiada apa yang boleh dilakukan. Akhirnya, dengan segera, Marina memanggil ambulans dan membawa Emran ke hospital kerajaan terdekat. Setelah sampai, doktor bertugas segera menjalankan pemeriksaan. Emran dirujuk kepada pakar gastroenterologi selepas ujian awal menunjukkan tiada masalah yang ketara pada sistem pencernaannya. Namun, Emran terus mengadu sakit yang teramat sangat di bahagian perut, sehingga menyebabkan susah untuk tidur malam hari. Tiada ubat yang diberikan memberi kesan positif. Ujian darah, air kencing, X-ray, MRI, ultrasound, semuanya normal. Tiada bukti fizikal penyakit. Encik Emran, secara klinikal, tiada masalah yang serius pada badan tuan, kata Dr. Azizah, seorang pakar penyakit dalaman. Mungkin ini berkaitan tekanan atau psikosomatik. Tapi saya benar-benar sakit, doktor, jawab Emran dengan nada kasar. Ini bukan imajinasi saya. Saya tak gila. Dr. Azizah hanya menyarankan agar Emran berjumpa dengan pakar psikiatri untuk penilaian lebih lanjut. Tetapi Emran menolak. Dia tidak mahu dicop sebagai orang gila atau lemah mental. Bulan demi bulan berlalu. Sakit itu tidak hilang. Malah, semakin hari semakin teruk. Kadang-kala, Emran terasa seperti perutnya sedang dibakar dari dalam. Dia cuba mengubati dirinya sendiri dengan pelbagai jenis ubat herba, jamu tradisional, dan rawatan alternatif. Tetapi hasilnya tetap sama, sakit itu masih ada. Isterinya mula khawatir. Anak-anak juga turut bimbang melihat ayah mereka yang semakin kurus dan lesu. Marina cuba mencari punca penyakit itu. Apakah stres kerja? Tekanan emosi? Atau mungkin? Pada suatu pagi, ketika Emran sedang termenung di ruang tamu, Marina mendekatinya dengan lembut. Abang, kita cuba cari rawatan Islam, boleh, bisik Marina perlahan. Emran mengangkat kepala, memandang wajah isterinya yang penuh kebimbangan. Dia diam sejenak. Lalu menghela nafas panjang. Okey, cuba sajalah, jawabnya sayu. Sejak hari itu,
Marina mula mencari ustaz-ustaz yang terkenal dengan rawatan Islam. Akhirnya, mereka sampai kepada seorang ustaz tua bernama Ustaz Khalid yang tinggal di kampung berhampiran Sungai Buloh. Kononnya, ustaz itu mempunyai ilmu untuk merawat gangguan jin, sihir, dan juga penyakit rohani. Perjalanan ke rumah ustaz itu mengambil masa 1 jam setengah. Rumahnya sederhana, tidak jauh dari sebuah surau kecil. Emran duduk di dalam bilik kecil yang dipenuhi karpet biru dan lampu kuning. Bau minyak wangi dan air zam-zam tercium di udara. Ustaz Khalid, seorang lelaki tua berjanggut putih, memandang Emran dengan tajam. "Awak datang sebab sakit perut, ya?" Emran mengangguk perlahan. "Dari mana arah sakit tu?" "Dari tengah perut, kadang-kadang macam terbakar." Ustaz Khalid menarik nafas panjang. "Sakit ni bukan sakit biasa. Ini sakit dari dosa yang tertimbus dalam hati." Emran terdiam. Hatinya berdebar. "Apa pekerjaan awak?" tanya ustaz itu lagi. "Pegawai polis," jawab Emran ringkas. Ustaz Khalid menggiling perlahan. "Tapi awak bukan polis yang betul. Awak gunakan kuasa untuk perlindungan perkara haram." "Betul." Emran terkejut. "Bagaimana ustaz itu tahu?" "Saya tak perlu tahu semua. Cuma Allah yang bagi petunjuk. Hati awak penuh dengan dosa. Jin syaitan telah masuk melalui pintu makanan haram. Wang haram. Darah dan daging yang dimakan dari sumber najis dunia." Emran mula menangis. Tangisan yang tertahan selama bertahun-tahun. Air matanya jatuh tanpa henti. Isterinya turut menangis melihat suaminya yang begitu hancur. Ustaz Khalid kemudian membaca beberapa surah Al-Quran, membacakan ayat kursi, surah Al-Baqarah, dan doa-doa pengubatan. Dia menyapukan air zam-zam ke dahi dan perut Emran, sambil berdoa dengan penuh khusyuk. Selepas itu, ustaz itu memberi nasihat keras. "Awak harus bertaubat. Bertaubat nasuha. Tinggalkan semua perbuatan haram itu. Pulangkan balik wang haram yang telah awak ambil. Dan jika mungkin, tolong hapuskan sindiket itu. Kalau tidak, sakit ini akan terus ada. Sampai bila-bila." Emran mengangguk. Matanya masih basah. Beberapa hari selepas rawatan itu, Emran membuat keputusan besar. Dia menghubungi Titan dan memaklumkan bahawa dia tidak mahu lagi menerima wang haram itu. Titan terkejut dan marah, tetapi Emran bersikap tegas. Dia juga mengarahkan pasukannya untuk menjalankan operasi besar ke atas sindiket pelacuran tersebut. Beberapa tempat ditutup, puluhan wanita diselamatkan, dan beberapa individu ditahan. Namun, tindakan Emran tidak berakhir dengan mudah. Titan dan kroni-kroninya tidak terima dan cuba menyerang Emran. Ada ancaman bunuh, ada cubaan rasuah, tetapi Emran tetap tabah. Dia percaya bahawa inilah jalan taubatnya. Dia tidak mahu lagi hidup dalam kepalsuan dan dosa besar. Dalam tempoh beberapa minggu selepas itu, sakit di perutnya perlahan-lahan mula hilang. Pada permulaannya, Emran masih ragu-ragu. Tetapi semakin hari, tubuhnya semakin pulih. Dia dapat tidur malam hari tanpa rasa pedih. Nafsunya kembali stabil. Jiwa yang dahulu gelap, kini mula disinari cahaya taubat. Marina memeluk suaminya erat. "Syukur, abang dah kembali pada jalan yang benar." Emran hanya tersenyum. Sebuah senyuman yang ikhlas. Senyuman seorang lelaki yang akhirnya insaf dari kesesatan. Malam itu, langit ibu kota gelap pekat. Tiada bulan yang menyinar, hanya awan tebal yang menutupi bintang-bintang. Pukul 12 tengah malam. Jalan raya di Lebuh Raya Damansara Puchong sepi, cuma beberapa buah kenderaan sahaja yang lalu lalang. Emran memandu sendirian dalam kereta Mercedes S-Class kesayangannya pulang dari pejabatnya di Ibu Pejabat Polis Daerah. Kepalanya penat. Bukan saja fizikal, tetapi juga mental. Sejak dia mula berubah dan membantu pihak polis menggulingkan sindiket pelacuran tempatan, hidupnya tidak lagi seperti dahulu. Walaupun dipuji oleh atasan dan media sebagai pembaharu, Emran tahu bahawa musuh-musuh lamanya masih ada.
Musuh yang tidak akan tinggal diam. Di dalam radio kereta, lagu Yahanana berkumandang perlahan. Emran cuba menenangkan fikiran. Tapi sesuatu dalam hatinya memberi isyarat, seperti ada sesuatu yang bakal berlaku. Tiba-tiba, dari cermin sisi kanan dan kiri keretanya, kelihatan dua buah motosikal besar berkuasa tinggi, Honda CBR 1000RR dan Yamaha R6, mendekati dengan laju. Kedua-dua motosikal itu dinaiki oleh dua lelaki berseluar hitam dan jaket kulit. Muka mereka ditutup oleh topi keledar penuh. "Ada apa ni?" bisik Emran perlahan, jari jemarinya mulai ketat memegang steering. Belum sempat dia bertindak, salah seorang daripada penunggang motosikal melepaskan tembakan pertama. Dentuman kuat terdengar. Kaca tingkap belakang pecah. Serpihan kaca terbang ke dalam kereta. "Aduhai! Apa ni? Siapa ni?" jerit Emran sambil menekan brek dan memecut secara rawak untuk mengelak. Tembakan kedua mengena pada cermin sisi kiri. Tembakan ketiga hampir-hampir mengena pada roda depan kiri. Emran mula panik. Dia cuba mengawal kembali steering, tetapi satu das tembakan keempat mengena pada pintu kerusi pemandu, betul-betul pada bahunya. "Ark!" Emran menjerit kesakitan. Darah mulai meresap melalui bajunya. Tangannya gemetar. Kesakitan membuatkan penglihatannya menjadi kabur seketika. Dengan nafas tersekat-sekat, Emran cuba mencapai telefon di dashboard untuk memanggil bantuan. Tetapi sebelum sempat, kedua-dua motosikal itu memecut laju dan hilang dalam gelap. Emran terus memandu, atau lebih tepat lagi, cuba mengawal arah keretanya yang sudah tidak stabil. Steering terasa berat. Minyak brek semakin lembik. Tiba-tiba, dari sudut matanya, lampu besar sebuah lori sedang datang dari arah hadapan. "Kenapa ni tak boleh?" Emran cuba mengelak, tetapi tubuhnya lemah. Luka tembakan menyebabkan darah banyak tertumpah. Dia pengsan sekejap. Dan berakhir. Kereta Mercedes itu terbabas ke kiri jalan, melanggar pembahagi jalan, kemudian terbabas ke tepi dan melanggar sebatang pokok besar di tepi lebuh raya. Bunyi dentuman hebat bergema di sekitar kawasan itu. Asap hitam mula keluar dari enjin. Lampu depan hancur. Air radiator menipis. Dan segalanya menjadi sunyi. Pukul 6 pagi. Langit mulai cerah. Tetapi di hospital kerajaan, suasana tegang. Di unit rawatan rapi, ICU, Emran terbaring tidak sedarkan diri. Tubuhnya penuh dengan luka. Bahunya dibalut tebal. Selang oksigen disambungkan ke hidungnya. Doktor-doktor masih menilai tahap kecederaannya. Marina tiba seawal pagi selepas menerima panggilan daripada pihak hospital. Matanya bengkak menahan tangis. Anak-anaknya turut hadir. Semua orang menunggu dengan harapan suami dan ayah mereka akan selamat. "Bagaimana keadaannya, doktor?" tanya Marina dengan suara parau. Dr. Azman, doktor pakar bedah, menjawab dengan tenang. "Encik Emran telah mengalami luka tembakan di bahagian bahu kiri, serta patah tulang rusuk akibat hentaman semasa kemalangan. Kami telah menjalankan pembedahan kecemasan dan dia kini stabil. Tetapi dia belum sedarkan diri." Marina mengucap syukur, walaupun air mata tetap bergenang. "Syukurlah, dia selamat." Beberapa jam selepas itu, pihak polis tiba. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah, ASP Roslan, datang untuk mengambil keterangan. Marina diminta memberi maklumat tentang kejadian tersebut. "Kami percaya ini adalah cubaan pembunuhan," kata ASP Roslan dengan suara rendah. CCTV di lebuh raya menunjukkan dua individu naik motosikal mengekori kereta Encik Emran sebelum menembaknya. "Kami sedang menyiasat identiti mereka." Marina termenung. Dia tahu jawapannya. "Ini mesti kerja Titan, bekas rakan suami saya." Dia marahkan Emran sebab telah membongkar operasi mereka. ASP Roslan mengangguk. "Saya fikir begitu juga. Ini bukan serangan biasa. Ini dendam." Sehari selepas kejadian, pasukan khas polis telah dibentuk untuk menyiasat kes serangan ke atas Emran. Bukti CCTV dianalisis. Nombor plat motosikal dikesan.
Tempat-tempat penyewaan motosikal dikaji. Nama Titan muncul berkali-kali dalam senarai suspek. Titan, ketua sindiket pelacuran yang telah dibongkarkan oleh Emran, dikatakan telah meninggalkan bandar selepas operasi besar-besaran dilakukan. Tetapi rakan-rakannya masih aktif. Mereka dikatakan menggunakan rumah kosong di Seksyen 9 Shah Alam sebagai pusat persembunyian. ASP Roslan memimpin pasukan ke lokasi tersebut. Setelah mendapat waran, mereka melakukan serbuan awal pagi. Beberapa individu ditahan. Di antaranya ialah Zul, bekas tentera yang bertindak sebagai pengawal utama Titan. Zul didapati memiliki senjata api yang digunakan dalam serangan tersebut. Selepas disoal siasat, Zul akhirnya mengaku, "Kami diperintahkan oleh Titan. Dia marah sangat sebab Emran telah mengkhianati kami. Dia kata, Emran mesti mati." Zul juga memberi maklumat tentang lokasi Titan terakhir kali dilihat, sebuah chalet di Tanah Rata, Cameron Highlands. ASP Roslan terus mengarahkan pasukan ke sana. Selepas 2 hari pemantauan, Titan berjaya ditahan tanpa perlawanan. 4 hari selepas kemalangan, Emran akhirnya sedarkan diri. Suaranya serak. Badannya lemah. Tetapi matanya cerah. Dia melihat Marina dan anak-anaknya menangis gembira. "Abang, abang dah sedar." Marina memeluk suaminya dengan erat. Emran tersenyum sayu. "Apa yang berlaku?" "Diorang menembak awak, abang, tapi alhamdulillah, awak selamat. Polis dah tangkap Titan dan orang-orangnya." Emran menarik nafas panjang. Hatinya lega. Tapi ada satu soalan yang tidak dapat dijawab. Mengapa mereka tunggu lama sebelum ambil tindakan? Kenapa baru sekarang? Marina diam sejenak. "Mungkin Allah bagi awak masa untuk bertaubat. Sekarang awak dah taubat, mereka nak hapuskan awak." Emran menunduk. "Allah Maha Penyayang. Dia tak biarkan dosa lalu menghapuskan nyawa saya sepenuhnya. Dia bagi peluang untuk saya berubah." Beberapa minggu selepas itu, Emran telah dibenarkan keluar hospital. Dia memohon cuti sakit untuk berehat dan pulih sepenuhnya. Suatu hari, dia menerima kunjungan dari Ustaz Khalid, ustaz yang pernah merawatnya sebelum ini. "Alhamdulillah, awak dah sembuh," kata ustaz itu sambil memegang tangan Emran. "Terima kasih, ustaz. Kalau tak kerana ustaz, saya tak tahu di mana saya sekarang." Ustaz Khalid tersenyum. "Ini semua kerja Allah. Awak yang pilih untuk berubah. Itu yang penting." Lama mereka berbual. Emran menceritakan pengalaman hampir mautnya. Ustaz Khalid hanya mengangguk. "Sakit awak dulu tu bukan sekadar jin. Itu adalah azab dunia. Allah tunjuk balasan sebelum akhirat. Supaya awak insaf." Emran menunduk. "Saya faham sekarang. Saya takkan ulangi kesilapan sama." Ustaz Khalid mengusap kepada Emran. "Jadilah hamba yang taat. Jadi polis yang benar. Hidup awak masih berharga." Beberapa bulan selepas itu, Emran kembali bertugas. Tetapi kali ini, dengan semangat yang berbeza. Dia tidak lagi menerima rasuah. Dia lebih tegas. Lebih adil. Dia menjadi contoh kepada anggota-anggota junior. Bahkan, dia turut memberi ceramah motivasi di balai-balai polis tentang kepentingan taubat dan integriti. Anak-anaknya bangga padanya. Isterinya bersyukur. Maruah keluarga telah dipulihkan. Walaupun badannya pernah hancur, jiwa Emran kini utuh. Dia bukan lagi bayangan dosa, tetapi cahaya taubat yang terus menyinar. Dan di malam yang gelap, dia selalu mengingat pesan ustaz itu. Allah sentiasa membuka pintu taubat. Selagi nyawa di kandung badan.